Operasionalnya, yang pertama meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa dan literasi. Yang kedua, mengatasi kaedah pembelajaran konvensional yang kurang interaktif. Yang ketiga, menyokong pelaksanaan pendidikan digital selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Seterusnya, membantu murid memahami kandungan cerita melalui elemen visual, audio dan animasi. Seterusnya lagi, menggalakkan pembelajaran kendiri dan penerkaan ilmu secara aktif, dan akhir sekali, menyediakan bahan pembelajaran yang mudah diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Inovasi ini menggunakan aplikasi Canva yang berfungsi sebagai platform utama untuk mengakses bahan pembelajaran. Bukan itu sahaja, malah menyediakan antara muka yang mesra pengguna dan mudah dilayari. Juga Canva menghimpunkan pautan buku cerita digital kanak-kanak, aktiviti dan kandungan AR. Seterusnya, buku cerita digital kanak-kanak mengandungi cerita yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Inovasi ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik dan bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Oleh hal yang demikian, inovasi ini membantu meningkatkan kemahiran membaca dan kefahaman murid. Akhir sekali, aplikasi Makar Augmented Reality AR menggunakan kad marker AR yang diimbas melalui telefon pintar atau tablet. Memaparkan objek 3D, animasi, audio dan elemen interaktif berkaitan cerita. Hal ini memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih realistik dan secara langsung sekaligus menyeronokkan. Seterusnya, impak produk inovasi kami. Impak produk ini terhadap murid dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk membaca melalui pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Selain itu, penggunaan buku cerita digital dan teknologi AR membantu mengukuhkan kemahiran literasi serta bahasa, meningkatkan kefahaman terhadap kandungan pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid. Seterusnya, impak produk ini terhadap guru. Inovasi ini menyediakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif sekaligus memudahkan guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Penggunaan teknologi digital juga membantu meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan terakhir sekali, nilai madani Fun Read Explore penyokong usaha transformasi pendidikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Inovasi ini turut mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan berkesan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Perluasan komersial. Fun Read Explorer merupakan sebuah inovasi baru yang masih berada pada peringkat awal pembangunan dan belum memperoleh sebarang pengiktirafan atau pensijilan rasmi. Walau bagaimanapun, inovasi ini mempunyai potensi untuk diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah kerana menawarkan pendekatan pembelajaran yang interaktif, menarik dan selaras dengan keperluan pendidikan digital masa kini. Dengan menambah baik yang berterusan serta maklum balas daripada pengguna, inovasi ini berpotensi untuk dikembangkan dan diperkenalkan secara lebih meluas pada